EPL dah perkenalkan peraturan baru bersempena dengan musim baru EPL pada musim ni. Hampa nak tahu peraturan apa dia? Jom kita teruskan. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ni kita nak tengok peraturan-peraturan baru yang diperkenalkan dalam Liga Perdana Inggeris. Kepada yang tanya EPL review tu Ustaz, tumbuk lagi. Hang sabar Ustaz. Kita tunggu Ustaz game-game lain dulu. Liverpool main dulu, Chelsea main dulu. So insyaAllah minggu ni EPL review akan post hari Selasa ataupun Rabu lah paling lewat kot insyaAllah. So aku nak clarify dulu EPL perkenalkan peraturan baru. Sebenarnya peraturan baru ni bukan diperkenalkan oleh EPL tapi diperkenalkan oleh IFAB. Apa IFAB tu? IFAB tu senang cerita satu badan yang buat peraturan bola sepak untuk digunakan dekat seluruh dunia. So senang cerita IFAB buat peraturan baru untuk semua liga dan termasuk juga EPL yang akan gunakan peraturan tu. Ni bermakna semua liga dekat seluruh dunia akan menggunakan peraturan yang diperkenalkan oleh IFAB. Malaysia guna ke? Malaysia tak pastilah sebab berapa jam sebelum kick off pun boleh cancel game. Nothing personal lah. Kita tengok peraturan yang pertama dulu. Pemain yang injured kena keluar padang sekurang-kurangnya 1 minit. Sebenarnya peraturan ni adalah improve daripada peraturan sebelum ni. Sebelum ni kalau satu-satu pemain tu injured, dia kena keluar duduk dekat tepi padang masa game bermula 30 saat saja. Tapi mungkin IFAB ataupun EPL sendiri nampak yang 30 saat ni tak cukup untuk membendung tim-tim buat wasting time. Mereka still pura-pura injured sebab 30 saat tu tak cukup lama. So mereka panjangkan kepada 1 minit. Bermakna lepas ni kalau ada permainan yang terpaksa dihentikan disebabkan kecederaan, fisio masuk untuk bagi treatment dekat dia. Lepas dia lega tu, permainan pun sambung balik. Dia kena duduk dekat luar padang selama 1 minit paling kurang. Okey, kita buat contoh. Minit ke-70 Liverpool tengah main lawan dengan pasukan Newcastle. Liverpool tengah serang. Tiba-tiba play pasukan Newcastle jatuh dekat tengah padang dan masa tu fisio masuk. Masa tu minit ke-70. Dan lepas buat treatment apa semua tu, minit ke-71 game dimulakan balik. Dan masa tu pemain yang baru sembuh daripada injury tadi tu, dia tak boleh masuk terus. Dia kena duduk luar padang dulu. So minit 71 start, minit 72 baru dia boleh masuk balik dalam padang. So pasukan Newcastle akan bermain dengan 10 orang dalam tempoh 1 minit. Dan kita kena ingat, bila main dengan kurang player, even dalam tempoh seminit pun boleh bagi kekurangan besar dalam pasukan hang. Tapi ada pengecualian, antaranya kecederaan goalkeeper ataupun pelanggaran sesama rakan sepasukan, kecederaan serius ataupun foul-foul yang boleh mendapatkan kad. Senang cerita, peraturan pertama ni adalah untuk mengelakkan pemain acah-acah injured ataupun buang masa. Tapi bagi aku dia still akan bagi kekurangan juga kalau pemain tu betul-betul injured. So kita masuk ke peraturan yang kedua. Ni menarik sebab throw in dan juga goal kick akan reverse kalau tak dilakukan dalam tempoh 5 saat. Kalau masa ni referee rasa pemain macam jelas sangat nak buang masa goal kick ataupun throw in, referee boleh mulakan countdown. Dia boleh mulakan countdown 5, 4, 3, 2, 1, dia tuk whistle. Lepas dia tuk whistle, dia akan reverse bagi kelebihan dekat opponent. Kalau throw in, contohlah masa ni Arsenal lawan dengan Manchester City, Gabriel Magalhaes buang masa nak throw in bola. So lepas referee buat countdown, dia masih lagi tak throw in bola. So, referee akan bagi kelebihan dekat pasukan opponent iaitu Manchester City untuk buat throw in. Goal kick lagi menarik. Dia tak sama macam throw in. Dia bukanlah kalau tim ni buang masa dekat goal kick, dia akan bagi goal kick dekat opponent. Tak. Kalau tim ni buang masa dekat goal kick, tim opponent akan dapat corner. Sebenarnya peraturan ni aku rasa dah tak asing sebab banyak kali dah berlaku. So, tim opponent buang masa, lepas tu corner dapat dekat opponent. So, peraturan kedua ni pun dibuat untuk mengelakkan time wasting masa game tengah berhenti, masa nak throw in ataupun goal kick. So kita masuk ke peraturan yang ketiga diperkenalkan, iaitu pemain yang keluar yang digantikan hanya ada masa 10 saat untuk keluar. Senang cerita, MU dengan Hull City tengah main, lepas tu bola keluar untuk throw in. Lepas tu referee tu whistle lah. Referee kata okey, MU buat pertukaran, keluarkan Bruno Fernandes, masuk Michael Carrick. Carrick sendiri nak main pakai baju MU. So Bruno Fernandes ada masa 10 saat untuk dia keluar daripada padang. Tapi kalau dia lengah-lengah perlawanan, dia tepuk tangan, dia salam teammate dia apa semua, lebih je daripada 10 saat,
Apa jadi? Carrick yang nak masuk tadi dah pakai baju MU, pakai selok pendek nak masuk dalam padang tu, kena tunggu sampai game dihentikan semula. Senang cerita, kena tunggulah lepas ni bola terkeluar apa semua, referee tu untuk next sub, barulah Carrick boleh masuk. Maksudnya kalau satu player tu buang masa tim tu tengah nak tukar player, tim tu akan main dengan kekurangan satu pemain dalam tempoh yang lama, sebab dia kena tunggu next stoppage sebelum pemain baru masuk dalam padang. Peraturan ni pun dibuat adalah untuk mengelakkan time wasting. Kita masuk ke peraturan keempat, tapi kali ini melibatkan VAR. VAR sekarang boleh semak second yellow yang salah, sebab sebelum ni kalau hampa nak tahu, VAR just boleh kacau referee, mungkin perbetulkan keputusan referee kalau dia buat straight red card. Kalau dia buat second yellow, VAR sebelum ni tak boleh kacau. Kali ni VAR boleh kacau kalau referee buat keputusan bagi second yellow yang tak munasabah. Contohlah berlaku satu pelanggaran, kita buat senang cerita macam ni lah. Mazraoui dengan Mbeumo, muka lebih kurang, kepala lebih kurang. Sebelum tu Mbeumo dah ada kad kuning. Lepas tu tiba-tiba Mazraoui pi tackle opponent. Referee tersilap, referee ingat Mbeumo yang buat. So referee pun bagi yellow card dekat Mbeumo. Mbeumo kena keluar sebab dapat straight red card. Tapi VAR check balik, dia kata Mbeumo bulat lagi kepala ni, Mazraoui kurang sikit bulat dah. Okey, kita tersilap. Rupanya referee tersilap bagi kad kuning dekat Mbeumo, so referee kena tarik balik kad tu bagi dekat Mazraoui. Peraturan ni dibuat adalah untuk mengelakkan kesilapan besar yang dilakukan oleh referee tanpa buat keputusan yang salah. So kita masuk ke peraturan yang kelima. Goalkeeper cedera, jurulatih kena pilih satu pemain untuk keluar padang. Yang ni menarik, sebab apa? Sebab kalaulah kita tengok peraturan yang pertama tadi, satu pemain injured, dia ni kena tunggu seminit kat tepi padang. Kalau dia striker, dia midfield, dia defend, okey lah juga. Tapi kalau dia keeper, takkanlah tim tu nak main tak ada keeper seminit. Satu minit pun boleh dah shoot daripada jauh je kan. So mestilah goalkeeper akan dapat layanan istimewa, dan kemungkinan goalkeeper akan gunakan loophole ni untuk acah-acah injured supaya dia tak perlu tunggu seminit dekat luar. So IFAB dah kenal pasti dah loophole ni. So mereka kata okey, kalau keeper yang acah-acah injured, kita buat satu peraturan yang mana coach kena pilih satu pemain dia kecuali keeper yang kena keluar tunggu seminit. Contoh kalau aku carry coach Manchester United, MU tengah lawan dengan Hull City ni kan, tiba-tiba Saint Lemon kat belakang injured pula dah. So bila masuk treatment apa semua tu, tim aku tak boleh main tanpa Lemon dalam tempoh seminit. So aku pun pilih satu pemain untuk dikeluarkan dalam tempoh seminit. Aku pilih Luke Shaw. Lepas tu dia keluar seminit. Lepas tu dia pun kena tunggulah dekat tepi padang selama tempoh 1 minit sebelum masuk balik. Senang cerita dia ganti keeper tu je lah. Tapi ada pengecualian juga. Dia tak adil lah kalau keeper tu betul-betul kena terjah apa semua. So EPL buat satu pengecualian yang mana kalau betul-betul ada terjahan fizikal dan juga foul yang dapat kad, ataupun collision pelanggaran antara keeper dan juga pemain padang, ataupun goalkeeper tu mengalami pendarahan. So benda-benda macam ni referee takkan suruh jurulatih untuk pilih satu pemain untuk keluar seminit. Senang cerita kalau betul-betul dia injured, keeper tu akan dapat treatment, lepas tu game tu akan bersambung tanpa satu pemain kena keluar. Kalau kita tengok semua peraturan ni ada satu persamaan, iaitu IFAB cuba untuk buang time wasting yang membuatkan game tu jadi slow, tempo game jadi berubah. Maksudnya nak bagi game tu sentiasa berjalan tanpa ada gangguan-gangguan yang tak diperlukan. Tapi ada juga peraturan-peraturan yang tak masuk tau, yang agak famous juga masa World Cup hari tu. Yang pertama adalah cover mulut kena kad merah, macam kita tengok Prestiani dulu kan. Prestiani tutup mulut kata kat Vini, Vini kata dia racist. Lepas tu peraturan tu digunakan dalam Piala Dunia. Walaupun Messi pernah try nak bagi Kukurea kena red card, tak kena masa tu, tapi dalam Piala Dunia memang gunakan peraturan tu. Cuma EPL takkan gunakan peraturan tu. Lepas tu satu lagi peraturan iaitu corner review. Kalau kita tengok sebelum ni, tak silap aku dalam Piala Dunia guna. Kalau contohlah opponent tu tak layak dapat corner, kena kaki player lain, referee boleh tarik balik corner tu bagi goal kick dekat tim lawan. Tapi EPL tak buat peraturan tu. Sebab apa? IFAB sebenarnya bagi kelulusan untuk buat peraturan tu, tapi dia berkata optional. Kalau liga-liga lain nak buat pun boleh, tak mau buat pun tak apa. So EPL pilih untuk tak ambil peraturan corner review tu. Ada lagi EPL tak ambil
Sebalik kalau silap identiti dan juga diving, VAR boleh betulkan dengan tarik kad tapi bukan tukar keputusan perlawanan. Lepas tu diving pula, VAR tak boleh suruh referee bagi kad dekat player tu disebabkan kawan tu diving. Contohlah dia diving dalam kotak penalti, VAR tak boleh kata, referee bagi dia kad. Macam tu tak boleh. Kecuali kalau dia diving tu sampailah terpaksa VAR review untuk tengok penalti tu betul ke tidak. Kalau sampai ke tahap macam tu, referee boleh bagi kad dekat pemain disebabkan diving. So kalau peraturan peluk play masa corner tu apa semua, sebenarnya peraturan tu dah naik dah musim lepas dan dah diperketatkan dah pun. Hampa rasa peraturan-peraturan baru ni bagus ke tidak diperkenalkan? Kau hampa rasa tak perlu pun? Hampa cuba komen kat bawah. So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.